Jom cikgu ajar ni. Ada 6 PL. PL yang pertama adalah korang tak boleh copy dari V. Tu PL pertama. PL kedua, korang tak boleh copy daripada L. PL yang ketiga, asal daripada B. PL yang keempat adalah korang tak boleh copy daripada S. Okey? PL nombor 6 adalah korang boleh je refund barang. Okey, sebagai example, korang beli barang, lepas tu barang tu pecah, hancur. Korang boleh je refund barang tu. Bila korang refund barang tu, TikTok akan tarik balik komisen yang dia dah bagi. Untuk barang tu je. Okey, katakanlah korang order cawan. Cawan tu sampai dekat tangan korang pecah. Korang pun post balik dekat diorang, korang refund. So, duit dah masuk komisen RM5 ni. TikTok akan tarik balik komisen tu. Sebab TikTok kira barang tak jadi jual. Tak jadi urusan jual beli. Makanya, barang pun dia refund, duit pun dia tarik balik. Okey. Ataupun barang tak sampai, salah courier. Sama juga. Walaupun salah courier, dia menyebabkan korang tak sampai barang kat tangan. Jawapan dia tetap sama. Refund, duit akan ditarik balik. Untuk barang tersebut. Ada satu peraturan dekat TikTok ni, nama dia kuih. Nama dia kuih. Kuih cookies. dia tak bagi kita commission. Salah siapa? Salah kita. Dia tak bagi kita commission, salah kita. Bukan salah TikTok, salah kita. Sebab kita yang buat dia. So korang kena elak. Ada 2 cara nak elak dia. Kejap cikgu ajar. Macam mana situasi cookie ni berlaku. Korang scroll TikTok. Scroll TikTok. Scroll TikTok. Bila korang scroll. Bila korang scroll. Korang terberhenti. Ada orang tengah makan cokoja. Dia tengah makan cokoja. So, bila dia tengah makan cokoja tu, korang tengok dia makan, korang tak kena lagi. Korang tekan je B dia. Korang tekan je B dia. Ni. Korang tekan je B dia. Korang dah kena cookies. Walaupun korang tekan, bukan korang beli pun dari kedai tu. Korang cuma tekan je. Walaupun tekan je, tak dapat juga komisen. TikTok tak bagi komisen. Okey, faham? Cara nak elak dia, korang kena denda 7 hari daripada kedai tu. Daripada kedai itu sahaja. So, ada 2 cara nak elak dia. Ada 2 cara nak elak dia. Ada 2 cara nak elak dia. Okey, ada 2 cara nak elak dia. Okey, pertama. Beli barang sama daripada kedai TikTok lain. Kedai TikTok lain. Beli barang yang hampir sama ataupun sama sebiji daripada kedai TikTok lain. Okey, sebab dekat kedai TikTok yang pertama, dekat kedai TikTok yang pertama, nama dia Ali Shop. Ni example je Nama dia Ali Shop. Dia jual cokoja, korang pergi tekan beg dia. Korang dah tertekan beg dia. Bila korang dah tertekan beg dia, makanya korang dah kena cookies. Korang kena denda. Denda berapa hari? 7 hari. Korang kena denda 7 hari daripada kedai Ali. Kalau korang beli apa-apa daripada kedai Ali, korang tak dapat 1 sen pun komisen. Faham? Faham Okey. Cara nak elak dia. Korang kena dekat kedai Ali je. Korang kena cookies dekat kedai Ali je. Korang belum kena dekat kedai lain. Kedai B, kedai C, kedai D, kedai Minah, kedai Abu, kedai Ali. Korang belum kena lagi cookies sebab korang tak tekan pun beg. Betul tak? So, korang cari barang yang sama dekat kedai lain. Nama Abu ke, nama Minah ke. So, korang cari barang yang sama dekat kedai lain. Sebab kedai pertama korang dah ada kena denda. Kalau tak beli pun kena ke? Ya, kena. Kena tu tetap kena. Kalau tak beli barang, tak apalah kena pun. Sebab tak efek pun komisen kita. Sekarang ni masalahnya kita nak beli barang.
Tapi kita tak dapat komisen sebab kita dah kena denda. Faham? Kalau tak beli, relax lah. Ni bukan masalah untuk awak. Ni kalau kita beli barang tak dapat komisen. Sebab ni lah, awak ada tekan back. Awak dah tertekan back. Awak je tahu, awak dah tekan ke belum. Macam Cikgu Jana tak tahu. Awak dah tekan ke belum? Awak je tahu. Jari awak tu tekan apa. Okay, so solution je cari kedai lain. Beli barang yang sama dekat kedai lain. Okay, cikgu tak suka guna cara pertama. Cikgu pandai cara pertama. Tapi cikgu tak nak guna. Cikgu suka guna cara kedua. Cikgu suka guna cara kedua. Cara kedua, selamat sikit. Selamat banyak. Berbanding dua cara ni, yang ni lagi bagus. Tapi ikut suka hati korang lah. Korang nak yang mana? Cikgu ajar dua-dua. Beli barang yang sama ataupun yang lebih kurang sama dekat sini. Dekat Safia. Beli barang yang lebih kurang sama ataupun sama sebiji dekat Safia. Kita kena cookie kat TikTok. Tak ada kena-mengena pun dengan Safia. Jadinya kita beli barang dekat Safia. Yang ni paling selamat. Dekat Safia pun sama. Dekat TikTok peraturan dia kena beli dari gambar. Dekat Safia pun sama. Kena dari gambar juga. Dekat Safia. Gambar juga. Okey. Dekat Safia, komisen dia masuk lambat sikit. Dekat Safia, komisen masuk 25 hari bulan. Setiap bulan. Sekali je Safia masukkan komisen. Safia masukkan komisen sekali sahaja. Setiap bulan. Pada bulan yang sama ataupun pada bulan yang seterusnya. Okey, bagi cikgu, lambat pun tak apa. Janji 100% dapat komisen. Sebenarnya dia ada banyak lagi. Cikgu dah kira ada 6 solution. Juling mata kalau belajar 6-6. 2 ni paling senang untuk orang ikut. Yang paling penting tetap dapat komisen. Okey? Okey. Dekat TikTok tadi berapa hari dapat komisen? 3 hingga 15 hari.